Kinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum, duduk oleh kamu wahai segala suami akan mereka itu, yang ni akan perempuan yang ditalak, dicerai itu, daripada mana tempat yang kamu duduk, daripada kelapangan kamu. Ini dia bagi tahu peraturan. Bila suami cerai isteri dengan talak raj'i, talak satu, talak dua, bini yang diceraikan ni nak duduk di mana? Duduk di rumah dia. Habis laki pergi mana? Laki pergi masjid tidur. Apabila satu suami cerai isteri dia, talak satu atau talak dua, rumah hak mereka duduk tu bini dapat. Sampai bila? Sampai habis tempoh iddah. Bila habis tempoh iddah 3 bulan tu, kalau kata nak balik okey, duduk rumah tu. Kalau kata nak cerai tu, suami cari rumah lain bagi kat dia. Tapi dalam tempoh iddah 3 bulan tu, perempuan berhak duduk di rumah yang mereka duduk sebelum itu. Ini dia nak bagi tahu. Wala tudarruhunna liyudayyiqu alaihinna, dan janganlah kamu mudarat akan mereka itu, yakni perempuan yang ditalak itu, kerana kamu hendak memicit atas mereka itu pada tempat duduk dan pada nafkah. Dan suami bila cerai isteri dalam tempoh talak raj'i, jangan duk bagi masalah dekat bini. Jangan duk bagi masalah, tak mau bagi duit belanja, tak mau bagi rumah dia duduk dan sebagainya. Itu salah. Pasal apa? Pasal Quran bagi tahu, bila suami cerai isteri dia, rumah hak depa duduk tu kena bagi isteri duduk, belanja makan minum dia dalam tempoh 3 bulan suami kena tanggung. Ini peraturan yang Islam tentukan.